Jom Jaman Cikit. Hari ni ada balik Jaman nak bawa korang having a good quality time breakfast dekat Hailam Toast. Masuk je kedai ni terus bau wangi kaya yang disapu dekat roti yang dibakar. Memang terus berkeroncong perut. Tak kisahlah kalau korang datang untuk breakfast ke brunch ataupun makan tengah hari. Semua sesuai. Kalau korang penggemar roti bakar atau pastry, korang boleh try croissant kaya butter. Rangup dekat luar, gebu dekat dalam. Ada lemak manis kaya dengan butter tu memang kombinasi yang sesuai. Lepas tu Akak Jamal makan sambal egg mayo sweet bun. Untuk rasa dia pedas manja, and then ada rasa creamy, dan rasa kombinasi sambal dengan telur tu ngam lah. Yang ni pun sedap tau, melting tuna. Tuna dia memang banyak. Digandingkan pula dengan cheese cair dekat atas tu, memang makan satu ni pun kenyang. And tuna dia tak hanyir tau. Yang ni favourite Akak Jamal, cheese garlic. Rasa dia cheesy and then memang tempting lah. Kalau korang datang sini, korang wajib try yang ni. Jangan risau, dekat sini pun ada makanan berat juga tau. Macam-macam pilihan yang korang boleh pilih. So adik dengan Kak Jamal pilih laksa Johor. Dekat sini laksa Johor dia ada lain dari yang lain tau. Sebab dia tak ada rasa ikan sangat. Lepas tu kuah dia pekat, berempah, penuh isi. Dan memang kenyang lah makan satu mangkuk ni. Jadi korang kena try sendiri untuk rasai kelainannya. And then Akak Jamal makan nasi goreng siam. Yang ni first time tau Akak Jamal jumpa nasi goreng siam. Rasa dia ada pedas-pedas sikit, ada rasa macam tom yum sikit, ada manis masam. Memang full of flavor. Yang ni kita biasa jumpa mi siam ayam merah. Untuk ayam merah dia memang rasa kuat rempah tu, ada rasa manis pedas, dan saiz ayam dia pun besar. Untuk sambal yang digandingkan dengan mi siam dan juga nasi goreng siam ni sedap tau sebab rasanya pedas-pedas manis macam tu. Selain tu, Hailam Toast ada keluarkan menu baru tau, tender snack. Tapi yang ni dia lain sebab ayamnya digoreng dengan rempah. Untuk tenders dia sendiri memang lembut. Lepas tu perapan dia memang terasa sampai ke dalam. Cuma macam masin sikit. Dah makan rasa seret pula. Jadi kita minum lah beberapa air dihidangkan. Antaranya kopi ais 3 layer dan juga Fizzy Cooler. Tapi Akak Jamal paling suka dengan kopi ais sebab kau pekat dan boleh hilangkan mengantuk. Korang kena try yang ni sebab ini menu signature dekat sini. Hailam Toast ni memang sesuai lah untuk dijadikan sebagai pot lepak sebab kawasan kedai dia pun bersih, luas dan tenang je. So korang apa tunggu lagi? Takkan nak tengok je dia balik Jamal makan. Jom serbu Hailam Toast sekarang sebab adik dah Kak Jamal approve.